Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, saya Muhammad Azli Hakim bin Muhammad Saidi, pelajar dari program Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan Open University Malaysia. Okey, pada video kali ini saya akan membentangkan mengenai aktiviti khidmat masyarakat yang telah kami jalankan dan bertempat di Pantai Dalam Ru, Pasir Putih, Kelantan. Okey, aktiviti ini dijalankan bersama 3 orang peserta lain termasuk saya. Dan ia bertujuan untuk memastikan kawasan pantai bersih dan bebas daripada sampah yang telah ditinggalkan oleh pengunjung yang datang sebelum ni, seperti plastik, botol air, pembungkus makanan dan sebagainya. Selain membersihkan kawasan pantai, aktiviti ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam setiap diri masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan bagi menyokong konsep pembangunan mampan yang telah kita bangunkan. Pantai merupakan ekosistem yang sangat penting kerana ia menjadi habitat kepada pelbagai hidupan laut dan sumber ekonomi kepada masyarakat setempat melalui aktiviti seperti pelancongan dan perikanan. Justru menjaga kebersihan kawasan pantai ini adalah tanggungjawab bersama dan ia sangat penting bagi menjamin keterusan dan terpelihara untuk generasi kita yang akan datang. Saya Muhammad Azli Hakim bin Muhammad Saidi dari program Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan Open University Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Saya Usmanira binti Muhammad Razali, merupakan salah seorang peserta yang terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat ini. Saya merupakan salah seorang ahli keluarga Muhammad Azli Hakim bin Muhammad Saidi. Assalamualaikum, saya Muhammad Abi Ibrahim bin Muhammad Saidi. Saya merupakan salah seorang peserta khidmat masyarakat ini dan merupakan adik-beradik kepada Muhammad Azli Hakim bin Muhammad Saidi. Hai, saya Hamna Yohanis. Saya 3 tahun. Dalam aktiviti ini, kami telah menjalankan pembersihan di sekitar kawasan pantai tersebut. Sebelum aktiviti dimulakan, saya telah mengadakan sesi taklimat pembahagian tugas dan sesi taklimat keselamatan di samping membuat beberapa persediaan seperti menyediakan beg sampah, sarung tangan dan pelitup muka untuk memastikan keselamatan semasa kami menjalankan aktiviti tersebut. Semasa aktiviti dijalankan, kami bekerjasama antara satu sama lain mengutip pelbagai jenis sampah yang terdapat di kawasan pantai seperti botol plastik, pembungkus makanan dan bekas minuman. Sampah yang dikutip dimasukkan ke dalam beg sampah dan sebahagian bahan seperti botol plastik telah diasingkan untuk tujuan kita semula. Melalui aktiviti ini, kami berjaya membersihkan sebahagian kawasan pantai yang sebelum ini dipenuhi dengan sampah sarap. Walaupun aktiviti ini dijalankan dalam tempoh masa yang singkat, namun ia tetap memberi kesan positif kepada persekitaran serta meningkatkan kesedaran para peserta tentang kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. Aktiviti pembersihan pantai ini juga sangat berkait rapat dengan konsep pembangunan mampan. Pertama, dari segi kemapanan alam sekitar. Aktiviti ini membantu mengurangkan pencemaran sampah di kawasan pantai dan melindungi ekosistem laut daripada bahan buangan seperti plastik yang boleh membahayakan kehidupan marine. Kedua, dari segi kemapanan sosial. Aktiviti ini menggalakkan kerjasama dan semangat bekerja secara berpasukan antara peserta serta meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan kawasan awam. Selain itu, dari sudut kemapanan ekonomi, pantai yang bersih dapat menarik lebih ramai pelancong dan sekaligus membantu menjongkok aktiviti ekonomi komuniti setempat seperti perniagaan kecil dan sektor pelancongan. Okey, Usmanira, pada pandangan anda, bagaimana aktiviti ini boleh menggalakkan sikap yang lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar? Saya rasa aktiviti ini boleh membantu mengubah cara kita melihat isu pencemaran alam sekitar.
Apabila kita sendiri terlibat mengutik sampah di pantai, kita akan lebih menghargai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran. Aktiviti seperti ini juga boleh memberi contoh kepada orang lain supaya tidak membuang sampah merata-rata. Jika masyarakat lebih peka terhadap isu ini, kita boleh mewujudkan budaya yang lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan memastikan kawasan pantai kekal bersih untuk generasi akan datang. Okey, Habib, apakah pengalaman anda semasa menyertai aktiviti pembersihan pantai ini dan mengapa aktiviti seperti ini penting kepada masyarakat? Okey, pengalaman saya semasa menyertai aktiviti ini adalah saya dapat melihat sendiri bagaimana sampah-sampah yang telah dibuang di merata tempat yang telah menyebabkan kawasan pantai ini tercemar. Walaupun ia terlihat sangat kecil, namun ia memberikan kesan yang sangat besar kepada kawasan pantai lah. Aktiviti ini juga dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya kita untuk menjaga alam sekitar. Jika lebih ramai orang masyarakat yang menyertai aktiviti seperti ini, maka kawasan pantai akan lebih terjaga dan lebih bersih untuk masyarakat serta kehidupan laut. Okey guys, Alhamdulillah selesai sudah program khidmat komuniti yang kami jalankan hari ini, iaitu pembersihan sekitar kawasan pantai Dalam Ru, Pasir Putih, Kelantan. Jadi melalui program ini terdapat beberapa perkara positif yang dapat saya perolehi dan pelajari. Antaranya ialah tanggungjawab, di mana ianya merupakan satu sikap yang harus dan wajib dimiliki dalam setiap diri individu masyarakat negara kita. Rasa tanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar ini adalah perlu bagi menjamin dan meneruskan keberlangsungan kebersihan alam sekitar kita untuk kehidupan habitat sekitar dan masyarakat setempat. Seterusnya, sikap kerjasama sekaligus mengeratkan silaturahim. Melalui program ini dia dapat mengajar saya dan peserta yang lain yang terdiri daripada keluarga saya sendiri untuk saling bekerjasama, bantu-membantu dalam mengutik sampah, menjaga kebersihan, mengupul benda-benda yang kotor, sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kamilah, hubungan kekeluargaan antara kami. Dan seterusnya dia dapat mengajar kita erti kebersihan ini bukannya tertumpu pada golongan ataupun umur-umur yang tertentu. Ianya boleh dipupuk bermula daripada kecil sehinggalah ke dewasa, dan ianya harus dikekalkan dan dijaga untuk selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, menjaga dan memiliki sifat tanggungjawab akan kebersihan alam sekitar ini adalah perlu demi menyokong konsep pembangunan mampan dan demi kelangsungan kelestarian kebersihan alam sekitar kita untuk generasi kita yang akan datang. Okay guys, hari ini settle khidmat aktiviti masyarakat kami membersihkan kawasan pantai di Pantai Dalam Ru, Tok Bali, Pasir Putih. Okay semua, 1, 2, 3, selesai. Senangnya kucing sampah.